saya tengok tak ada orang. Pintu bilik tu pula tertutup. Sedangkan masa kita buka pintu bilik tu, kita dah sendal dengan getah tu kan, sendal. Jadi bilang siapa pula yang tutup? Cek punya cek, tak ada siapa. Memang tak ada orang. Nak buka pintu bilik, saya lock, saya terkunci daripada dalam, macam ada orang tahan daripada luar. Bila dah kena tahan daripada luar, masa tu saya dah panik. Biasalah kita dah seorang dekat level tu, memang panik. Sebenarnya di level tu lah yang pihak hotel paling takut. Tak ada orang yang tahu yang ada staff tertinggal dekat tingkat yang tak sepatutnya kita ada. Kadang-kadang boleh bawa maut. Sebab ada kes kematian dekat situ. Tapi saya tak ingat bilik yang mana, tapi tingkat tu terus automatically dikosongkan, dan di situ ada dia punya perjanjian. Ya, ada perjanjian dia.